Bismillahirrahmanirrahim. Ini tongkol tu rebus. Oregano panggil ikan kuku. Okey, Zu rebus dahulu, letak garam dengan asam keping. Zu potong-potong asam keping tu. Tak pernah orang buat potong-potong tu. Zu nak rasa dia tu nanti bila kita makan tergigit tu sedap lah. Orang tak tahu itu asam keping. Tumis cili boh dahulu. Bawang halia, bawang putih, Zu blend. Lepas tu kalau nak letak lengkuas boleh letak hujung jari saja. Campur sekali, kacau. Ini penyediaan gulai tongkol. Rempah untuk gulai tongkol jika guna resepi Zu. Ini kari ikan, ini rempah kampung, rempah Terengganu. Di Terengganu je. Okey, ini tuan rempah 1, ini tuan rempah 2. Zu sedang arong beras untuk masak nasi dagang. Nasi dagang ni dah arong kali kedua dah. Okey. Lepas ni masak. Tongkol dah nak masak. Bestnya ya Allah, ini menu pertama yang masak si tongkol gulai bersama dengan nasi dagang. Okey, atas dapur tu Zu sedang tumis bahan untuk arak Pakistani. Okey, dah macam ni kan pekat kuahnya. Inilah untuk nasi dagang. Dah kita tutup api ni nanti. Naiklah color merah. Atas tu cili boh yang Zu tumis tadi tu. Masa ni dia tak nampak lagi ni. Yang penting waktu ni gulai mesti pekat. Sedap kan? Okey. Acar untuk nasi dagang. Kalau tak letak tak sedap dah. Dia memang acar ni seolah wajib ada. Tapi ada juga Zu pergi kedai tu dia tak letak pun acar. Dia letak nasi, gulai tongkol. Tak tahulah kenapa. Nikmatnya lain sikit lah. Kalau ada acar tu lagi sedap. Alhamdulillah, si tongkol dah ready dah. Nampak tu masih didih-didih tu kan. Nanti kalau hilang semua didih-didih tu, color merah tu naik ke atas, nampak cantik.